Assalamualaikum sahabat. Okey, saya nak tunjuk macam mana kita nak tukar link kepada kita punya link, kepada nombor telefon kita, kepada kita punya username. Baik saya copy paste guys. Apa kita perlu buat? Yang benda yang saya bagi tu copywriting tu kita tekan kat sini. Okey. So dekat bawah ni dekat tempat yang nak tukar tu, macam ni nombor telefon contohnya. So kita tukarlah ke nombor telefon kita. Berapa contoh 954 contoh. Sebenarnya link sini apa username kita. Ini saya punya username. Contohnya RTFGH bukan. Okey. Mazrul 74. Contoh, ini contoh. Macam ni cara dia. Mazrul. Kita, kalau nak tukar apa benda sajalah, apa saya punya link, tukar kepada apa yang kita letak kita punya. Mazrul 74. So sekarang nampak dah link ni dah tukar. So ni jadi kita punya lah. Okey, cuba tengok tu. Dah jadi kita punya. So semua benda yang copywriting saya bagi, kita buat macam ni. Okey, dan kita ajar downline kita pun benda yang sama juga. Boleh tunjuk video ni. Okey.